Eh, kau jangan nak buat fitnah, Macam ni, Cik. Saya ada jumpa dengan bekas suami arwah Ramona. Dia yang bagi tahu pasal Cik. Jadi sekarang saya nak off record je dengan Cik. Tapi kalau Cik tak nak, Cik boleh terus terang je dengan polis. Cik Badrul? Saya Farish, reporter dari media lokal. Kalau nak tahu pasal Rashidah, saya dah beritahu semuanya pada pihak polis. Saya dengan dia tak ada apa-apa. Dia cuma kawan saya je. Kita orang tak ada skandal ke apa kalau itu yang kau nak tahu. Cik Badrul, macam mana pula dengan Ramona? Ramona Draman? Eh, kau jangan nak buat fitnah, Macam ni, Cik. Saya ada jumpa dengan bekas suami arwah Ramona. Dia yang bagi tahu pasal Cik. Jadi sekarang saya nak off record je dengan Cik. Tapi kalau Cik tak nak, Cik boleh terus terang je dengan polis. Apa ke yang beli mainan ni? Bagi tahu Mama betul-betul. Sini. Tak ada apa-apa lah, Mama. Jawab dengan Mama betul-betul pasal Papa. Just dengan Papa ni okey je lah, Mama. Jangan nak tipu, Kalau tak ada apa-apa, kenapa itu takut sangat? Mana dia takut? Mama yang paranoid. Josh, Ke Mama tak suka Josh baik dengan Papa? tidur. Saya kenal Ramona masa kita orang main game sama-sama. Dia ada masalah dengan suami dia. Saya ada masalah dengan isteri saya. Mula dari situlah kita orang jumpa. From one point, lead to the other. Suami dia beritahu dia yang dia nampak saya dengan Rashidah. Saya dengan Rashidah tak ada apa-apa pun. Tapi saya mula perasan Ramona makin kelingi dengan saya. Cemburu buta, merajuk tak kena tempat. Saya dengan isteri pula dah merujuk. Jadi sebab itulah saya tak teruskan hubungan tu. Cik Badrul percaya yang Ramona tu bunuh diri? Yelah kot, entah. Dia pun banyak masalah dengan suami dia. Macam mana pula dengan Rashidah? Rashidah dengan saya kawan je. Kami kawan daripada college lagi. Dan Encik Badrul percaya yang Rashidah tu pun bunuh diri? Ya, dia memang dah lama depres. Cik Badrul ada kenal tak pasal boyfriend Rashidah? Takkan Cik Badrul tak kenal? Ya, saya tak tipu. Saya dah beritahu pihak polis yang saya tak tahu. Itu sebelum pihak polis tahu yang Cik Badrul kenal Ramona kan? Hei, kau jangan nak ugut aku, Aku dah beritahu semua yang kau nak tahu. Kau ingat janji kau? Jaga privasi aku. Aku tak nak lagi ada masalah